presidensi akan berada di Malaysia 2 malam. Asalnya 1 malam, 2 malam. Dan akan ada siri acara, aktiviti, program. Saya terlibat dalam beberapa agensi-agensi bawah Kementerian Komunikasi, akan menandatangani sejumlah MOU dengan beberapa entiti dari negara China. Tapi ini membuktikan bahawa Malaysia sekarang berada pada satu kedudukan di mana dengan kepimpinan yang ada, dengan kestabilan politik, dengan dasar kerajaan yang jelas, maka kita menjadi tumpuan bagi banyak negara. Pada hari Rabu 17 April, Perdana Menteri akan buat lawatan singkat ke Bangkok, di mana beliau akan bertemu bukan hanya dengan Perdana Menteri Thailand, Perdana Menteri Puan Yang Terutama Vietnam, Sinawat, tapi Perdana Menteri juga akan bertemu dengan General Min, iaitu ketua dan orang nombor 1 dalam junta Myanmar di Bangkok. Dan pertemuan ini sudah pasti adalah satu acara, satu pertemuan yang sangat bersejarah, kerana Perdana Menteri akan pergi mewakili ASEAN. Cuba bayangkan, kita tak pernah terfikir pada saat dan ketika Perdana Menteri dan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN mampu menjadi, orang kata, the center of attention, bukan untuk kita bermegah, tapi untuk kita membantu menyelesaikan beberapa masalah yang telah terlalu lama membelenggu rantau kita dan dunia. Tapi saya kembali, saya bercakap tentang lembah pantai, saya bercakap tentang negara, saya bercakap tentang hubungan Malaysia dan dunia. Tapi walaupun sekarang sebagai menteri, kepada warga lembah pantai saya susun 10 jari. Saya mohon maaf. Tadi saya bercakap dengan Abang Zul, pengurusi Persatuan Penduduk PPRC Cepaka. Beliau kata, YB, saya hantarkan video, YB tak tengok pun lagi. Saya minta maaf. Ramai yang berhubung dengan saya, kadang-kadang hantar mesej, saya minta maaf, tak sempat nak baca satu persatu. Kerana sekarang tugas saya bukan hanya untuk menjaga, memastikan lembah pantai membangun dengan selesa dan mampan, pastikan orang-orang macam Cik Rosli masih boleh terus bekerja, menyelesaikan isu-isu termasuk masalah kita residensi hijauan pantai yang tepi Masjid Khatijah yang bermasalah. Pastikan kawan-kawan macam Cik Hasan Ayat dan Alung yang ada di mana-mana boleh terus mengusahakan program seikhlas hati sekapit beras. Tapi saya juga perlu menjaga kerajaan dan juga negara. Jadi saya mohon maaf, tapi insya-Allah janji saya kepada warga lembah pantai ialah saya dan pasukan akan sentiasa mendampingi, berusaha untuk memperbaiki mutu perkhidmatan. Saya berhenti sekejap untuk menghormati azan Isyak.